Majlis Perasmian Loji Hidrokuasa Kecil Batang Kali. Program Bazar Buku 2025 Hulu Selangor. Opsuci berkaitan pelanggaran peraturan kebersihan Majlis Perbandaran Hulu Selangor. Operasi tindakan penguatkuasaan terhadap premis yang menjalankan aktiviti pusat cyber tanpa kebenaran. Anugerah MIP Planning Excellence Award 2024. Operasi di ladang ternakan ayam. Program Perkampungan Kebudayaan Selangor 2025. Majlis Penyampaian Amanat Tahun Baharu 2025 oleh Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar Selangor. Majlis meraikan Pesara Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor. Operasi mengalihkan halangan awam kenderaan terbiar. Majlis Pelancaran Projek Pembangunan Usahasama antara Majlis Perbandaran Hulu Selangor dan World Klang Group Development Sdn Bhd. Program Parent Digital bersama Keselamatan Kanak-kanak 2025. Majlis Perasmian dan Penutupan Klinik Sukan MSN MySkill Foundation. Lawatan tapak Projek Dataran Warisan Kuala Kubu Baru. Lawatan kerja Majlis Perbandaran Hulu Selangor ke Perbadanan Putrajaya. Kursus penulisan penambahbaikan dokumen rasmi kerajaan, minit mesyuarat, kertas kerja dan laporan. Banker Focus Group Discussion FGD Pelan Tindakan Bandar Pintar Majlis Perbandaran Hulu Selangor 2035. Sesi Town Hall bersama peniaga premis makanan berkenaan pemasangan dan penyelenggaraan perangkap minyak. Baiklah, tanpa melengahkan masa, Majlis menjemput Encik Kamaruzaman bin Abdul Rahman, Pengarah Jabatan Pelisinan dan Pembangunan Usahawan Majlis Perbandaran Hulu Selangor untuk menyampaikan ucapan sepatah dua kata. Majlis mempersilakan.
perbincangan dan lawatan ke tapak cadangan bagi pembinaan Perpustakaan Awam Bukit Sentosa. Hari bertemu pelanggan. Pertandingan Orang Kuat Hulu Selangor 2025. Sesi perjumpaan bersama Persatuan Penduduk Serendah Melati. Pelancaran Pusat Kita Semula Pandu Lalu (ATTRAC). Program Adopsi Kucing MPHS bersama Persatuan Haiwan Malaysia. Majlis menandatangani dan pecah tanah beringin Hi-Tech Automotive Valley. Perhimpunan Bulanan Majlis Perbandaran Hulu Selangor yang dihoskan oleh Jabatan Pembangunan Masyarakat.